Sebenarnya cuti awal Muharram ni, korang dah ada idea belum nak masak apa? Apa kata kita buat makanan yang simple-simple je tapi sangat sedap, iaitu kerang rebus. Makan pula dengan sos Thai yang pedas manis ni, memang padu. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, korang panaskan air dengan serai dan juga garam. Lepas tu kita baru masukkan kerang. Mula-mula kita bersihkan kerang dulu. Cara nak keluarkan lumpur kat dalam kerang ni, korang taburkan garam. Lepas tu kita masukkan air. Korang gaul-gaulkan dia sampai sekata. Kemudian biarkan 15 hingga 30 minit. Bila dah sampai masanya, kerang akan keluarkan dia punya lumpur tu. Lepas tu korang boleh bilaskan dia. Kemudian kita perlukan air dan kita boleh masukkan dalam 2 batang serai yang telah dititik dan juga garam secukup rasa. Panaskan dia sampai betul-betul mendidih. Baru korang boleh masukkan kerang. Lepas tu korang boleh setkan 3 minit sahaja. Dia sekejap je masa nak rebus dia, supaya kerang kita tak liat. Sementara tu, kita perlukan 3 ulas bawang putih. Korang masukkan juga dalam 5 ke 6 tangkai cili padi. Tumbukkan dia sampai dia lumat. Bila dah lumat, kita boleh masukkan dalam setengah sudu gula, dalam 2 sudu sos tiram, 1 sudu sos ikan Thai, dan juga korang masukkan perahan limau nipis. Last sekali kita masukkan daun ketumbar. Kemudian korang gaulkan sampai sekata untuk sos Thai ni. Bila dah 3 minit, korang masukkan kerang kat dalam kita punya air yang berisi ais. Jadi kita nak stopkan proses memasak dia. Jadi kerang lembut je, dia tak liat sangat. Korang buangkan kulit atas dia, hilang macam ni, dan boleh letakkan kita punya sos Thai yang kita buat tadi. Rasa dia pedas-pedas manis. Sangat simple untuk cuti korang. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.